Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok pula Faham Furqan Iqra Modern Kitab 2. Kitab 2 ni untuk anak-anak belajar berkaitan dengan huruf yang bersambung. Okey. Dia sama dengan Iqra Faham Furqan 1. Ada kad baris, ada kad perkataan, ya, dan kad baris yang di bawah. Jadi untuk bacaan dia, ya, terus je boleh sebut. Contoh a, kha, za. Kalau anak-anak tertanya apakah huruf yang bersambung yang tidak dikenali, ibu bapa ataupun guru boleh tunjukkan mereka huruf-huruf yang tercerai di bawah. Jadi contoh mereka macam, oh ni apa ya? Kha, kan? Ni huruf kha. Jadi kita kata, oh kha kalau dia tercerai dia begini. Dan apabila dia bersambung dia akan jadi begini. Okey. Begitu juga lah dengan huruf-huruf yang lain. Boleh terangkanlah, dan di setiap helaian ni ada rujukan huruf yang tidak bersambung tu. Dan boleh baca dan boleh flip kad baris supaya anak biasa dengan perubahan-perubahan baris. Okey. Contoh syahuda. Okey. Rafu'a. Dan sama juga kaedah dia, ibu bapa ataupun guru hendaklah memastikan bacaan anak-anak tidak dipanjangkan. Kalau boleh tu, kalau saya buat tutorial, memang saya minta cikgu-cikgu bagi anak-anak pegang pensel ataupun pen untuk mereka ketuk, kan. Contoh rufi'a, macam tu. Mukiro, tukar lagi. Makiru, dan seterusnya. Dia ada 30 helaian ataupun perkataan untuk kita flip. Jadi anak-anak tak rasa banyaklah untuk mereka membaca, sebab satu page ni hanya ada satu perkataan sahaja. Okey, seterusnya apabila anak-anak dah boleh baca, bolehlah macam saya katakan semasa buku 1 dulu, boleh buat main-main, boleh buat kuis dan sebagainya. Pilih mana-mana perkataan dan pilih mana-mana baris untuk mereka teka. Jadi setelah anak-anak mahir semasa di flip card ini, anak-anak boleh teruskan dengan pengukuhan. Okay. Pengukuhan kita pun ada berwarna dan memudahkan anak-anak membaca. Sama juga kaedahnya, ibu bapa dan guru perlu memastikan anak-anak tidak memanjangkan bacaan ketika buku 2 ini, kan. Contoh nabahi, nuriyah, balagha, dan seterusnya. Dan di hujungnya, di belakang sekali juga ada helaian penilaian, yang mana apabila anak-anak membaca, apabila dia dapat markah yang tinggi, barulah dia boleh beralih ke buku 3. Okay, itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan Faham Furqan Iqra Modern ini membantu anak-anak membaca Al-Quran dengan seronok dan pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.